Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, 3 jenis orang disukai Allah SWT dan 3 jenis orang yang dimurkai Allah SWT. Adapun orang-orang yang disukai Allah SWT ialah seorang lelaki yang mendatangi satu kumpulan manusia lalu meminta pada mereka dengan nama Allah, bukan kerana hubungan kekeluargaan antara dia dengan mereka dan mereka tidak memberi sesuatu pun kepadanya. Lantas seorang lelaki daripada kumpulan itu bangun lalu memberi secara sembunyi kepada peminta itu tanpa siapa pun mengetahui pemberiannya itu kecuali Allah SWT dan peminta tersebut. Lelaki pemberi itulah orang yang sangat disukai oleh Allah SWT. Kedua, satu kumpulan melakukan perjalanan pada waktu malam sehingga sampai kepada keadaan tidur lebih disukai oleh mereka daripada semua perkara lain. Lalu mereka meletakkan kepala berbaring untuk tidur. Lalu seorang lelaki dalam kalangan mereka bangun beribadat kepada Allah SWT dan membaca Al-Quran. Ketiga, lelaki yang menyertai jemaah tentera Islam untuk berjihad. Mereka telah menemui musuh lalu mereka telah kalah. Lelaki itu muncul mempertaruhkan dadanya melawan sehingga dia terbunuh atau mendapat kemenangan. Manakala 3 orang yang dimurkai Allah SWT ialah seorang lelaki yang walaupun sudah tua masih juga berzina. Kedua, seorang miskin yang sombong. Dan ketiga, seorang kaya yang zalim. Mishkat, Tirmizi dan Nasa'i. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, 3 jenis orang yang disukai Allah SWT dan 3 jenis orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Adapun orang-orang yang disukai Allah SWT ialah: pertama, ada seorang lelaki yang mendatangi satu kumpulan manusia lalu meminta daripada mereka dengan nama Allah SWT, bukan kerana hubungan kekeluargaan antara dia dengan mereka dan mereka tidak memberi sesuatu pun kepadanya. Lantas seorang lelaki pada kumpulan itu bangun lalu memberi secara sembunyi kepada peminta itu tanpa siapa pun mengetahui pemberiannya itu kecuali Allah SWT dan peminta tersebut. Lelaki pemberi itulah yang sangat disukai Allah SWT. Kedua, satu kumpulan melakukan perjalanan pada waktu malam sehingga sampai kepada keadaan tidur lebih disukai oleh mereka daripada semua perkara yang lain. Lalu mereka meletakkan kepala berbaring untuk tidur. Lalu mereka, seorang lelaki dalam kalangan mereka, bangun beribadat kepada Allah SWT dan membaca Al-Quran. Lelaki yang menyertai jemaah. Ketiga, lelaki yang menyertai jemaah tentera Islam untuk berjihad. Mereka telah menemui musuh lalu mereka telah kalah. Lelaki itu muncul mempertaruhkan dadanya melawan sehingga dia terbunuh atau mendapat kemenangan. Manakala 3 orang yang dimurkai Allah SWT, pertama ialah seorang lelaki yang walaupun sudah tua masih juga berzina. Kedua, seorang miskin yang sombong. Dan ketiga, seorang kaya yang zalim. Mishkat, Tirmizi dan Nasa'i. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa ada 3 orang yang pada hari kiamat nanti Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan mentakziahkan mereka dan tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya untuk mereka disediakan azab yang pedih. Pertama, lelaki tua yang berzina. Kedua, raja yang penipu. Dan ketiga, orang miskin yang sombong. Keadaan tidak mentakziahkan mereka mungkin membawa maksud dosa-dosa mereka tidak akan diampunkan dan mungkin juga membawa maksud bahawa mereka tidak akan dipuji. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.